Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Okey, bertemu lagi dalam channel di Kebun Andak. Okey, aktiviti saya hari ni, saya ke kedai machinery untuk saya beli peralatan pam untuk saya racun saya punya durian dan juga racun serangga dan juga folia. Seperti tuan-tuan tahu, saya ada masalah kesihatan, dah lama tak kudara, lebih kurang 5 bulan, disebabkan oleh belakang saya yang tercedera ataupun saya ada masalah tulang belakang. Saya tak dapat pikul lagi pam racun, pam blower ke pam bateri ke pam apa, tak kira lah, backpack tu yang saya tak boleh pikul lagi. Sebab apa? Tulang belakang saya masih sakit, masih terasa sakitnya. Kalau saya drive ni pun masih terasa sakit. Jadi solusi dia dengan pokok saya yang teruk tu, memang teruk serangan kulat. Jadi saya terpaksa beli pam yang jenis tolak punya. Nanti saya masukkan video macam mana pam yang saya beli tersebut, dan juga saya akan review di dalam kebun. Okey tuan-tuan, teruskan menonton. Terima kasih kerana sudi menonton di Kebun Andak. Okey, dan juga terima kasih kepada siapa yang sentiasa berada ataupun sentiasa menonton channel di Kebun Andak. Okey, saya berada dengan ni, sibuk duk lambai-lambai sangat. Okey, kita sambung di kebun. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Okey, bertemu lagi dalam channel di Kebun Andak. Okey, seperti yang saya beritahu sebelum ni, saya akan meracun saya punya pokok durian. Macam yang saya beritahu, saya tak boleh meracun guna yang pikul tu, sama ada yang bentuk blower ataupun sprayer. Saya tak boleh disebabkan saya masalah belakang. Jadi hari ni saya akan uji keberkesanan, macam mana dia punya keberkesanan jenis pam yang tolak. Jadi saya akan guna ni, saya akan reviewkan kepada tuan-tuan. Okey, kalau tuan-tuan tengok ni pokok durian saya memang kuning, lepas tu serangan serangga. Memang teruk tengok kulat setiap pokok. Memang setiap pokok memang kena teruk. Terutamanya pokok yang kecil, umur yang 1 tahun ke bawah tu memang banyak, memang teruk kalau tengok. Memang setiap pokok sekarang kena serangan kulat yang kuat. Cuma sekarang dia agak hijau sedikit berbanding 2 minggu yang lepas. Sebab apa? Saya dah letakkan baja. Tuan-tuan kalau tengok ada baja organik, saya gunakan baja organik. Tengok memang ketara lah, ketara. Setiap pokok ni memang mengalami masalah kulat yang sangat teruk. Malah ada dahan-dahan yang mati. Tengok pucuk-pucuk yang mati, dahan yang meluruh, dan juga serangan-serangga yang sangat kuat. Okey, jadi hari ni saya akan cuba untuk buat ni. Saya memang tak mampu lagi untuk bekerja dengan kuat, disebabkan masalah kesihatan saya.
Tapi dah 5 bulannya tuan-tuan, 5 bulan pokok saya ni terbiar tanpa air, tanpa racun, tanpa folia, racun serangga dan racun kulat. Jadi pokok ni sangat teruk walaupun ni dah 2 minggu selepas saya tabur baja. Dan kalau tengok tuan-tuan, memang ketara serangan-serangan kulat tersebut. Jadi sekarang ni pokok dah hijau, agak sedikit hijau daripada minggu yang mula-mula saya masuk. Lepas tu nampak macam ada kesan babi-babi sebab saya gunakan baja organik, banyak disondel babi pangkal pokok. Okey tuan-tuan, jom. Okey tuan-tuan, saya akan mula meracun. Okey, saya buat pancuhan 50 liter dalam tong ni. Dan saya gunakan 505 Microplan Wokal, dan juga saya campurkan Yara Vita Calstrat. Okey, dan juga saya masukkan racun kulat Menkoren dan juga Kempo 888 untuk untuk gam lah, pelekat kepada permukaan daun sebab nampak sedikit mendung. Takut saya racun nanti turun hujan. Jadi saya pakai Kempo 88 tu ataupun Adjuvant lah. Apa-apa jenis pun tak kisah. Okey, saya akan terus meracun dan saya nak tengok macam mana. Praktikal tak praktikal benda ni saya akan review nanti. Okey tuan-tuan, saya nak pump air dulu. Sebab apa saya perlukan sumber air untuk saya meracun. Saya nak pump air dan saya tadah dulu air dalam tong. Sebab air yang dalam tong ni digunakan untuk meracun pokok rumpai ni, ataupun untuk meracun rumpai minggu lepas. Saya racun ni dah lebih kurang seminggu lebih sikit lah. Oh, teruk tuan-tuan, dibajak oleh babi macam tiap-tiap malam. Tengok serangan kulat, memang agak teruk serangan kulat. Jadi saya akan cubalah. Okey, saya akan cuba sedaya upaya saya untuk saya jaga kembali ataupun setakat mana yang saya mampu lah. Sebab apa, kalau tengok pokok ni memang dalam keadaan yang sangat teruk. Jadi langkah pertama saya nak meracun kulat. Kalau kata semua pokok dijangkiti kulat yang agak serius. Memang serius lah kalau kita tengok. Kulat hawa, lepas tu antraknos, lepas tu macam-macam lah. Kita tengok pokok yang asal tu subur, batang dia hijau, coklat. Sekarang semua batang hitam. Kita juga tengok. Batang dia gugur. Saya akan gunakan racun kali ni Abado. Sebab itu racun yang saya ada. Racun yang saya tinggal lama tu semua dah rosak. Dia agak membeku tuan-tuan. Racun Menkoren, Antrakol. Lepas tu Elite. Memang racun bentuk serbuk macam tu, dia memang mudah membeku apabila kita tinggal dalam masa yang lama. Okey, yang menarik tuan-tuan tengok. Wah, penghias kebun saya. Okey, buah naga. Okey tuan-tuan, saya nak pump air dulu. Lepas tu saya akan tadah dan juga saya akan racun.
Okey tuan-tuan, selesai saya sembur racun. Seperti yang saya tunjukkan, saya gunakan pump tank 50 meter 50 liter. Bersama saya pun, nama dia pun saya tak pasti. Jadi seperti yang saya tunjukkan dalam video saya ni, itulah dia pump dia. Dan juga saya guna, cara saya guna pada peringkat awal saya agak susah juga. Jadi apabila saya pandai kontrol pressure dan juga tutup dia punya air tu, jadi saya senang pindah di antara pokok dengan pokok tanpa saya bazirkan air. Agak efisien. Terutamanya kalau guna 2 orang, memang lagi bagus lah. Tapi saya seorang agak kekok dan agak susah sikit, tapi tak jadi masalah. Disebabkan saya memang tak boleh pikul satu beban yang berat. Jadi itu saja cara yang efisien saya boleh lakukan. Jadi saya gunakan pump, menggunakan tank yang ada troli dan memudahkan saya tolak di sepanjang jalan ni lah. Jadi tuan-tuan, terima kasih kerana menonton. Kepada yang baru jumpa ataupun saya baru tengok saya punya video ni ataupun saya punya channel, jangan lupa untuk subscribe dan juga tekan butang notifikasi untuk mendapatkan tip-tip ataupun segala perkongsian yang saya cuba pamerkan dalam kebun saya. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.